T pun dah kena lah. Ti rambut Tok T dah ada uban ke? Memang tembok dekat muka tu weh. Hanyalah hebat tu. Dapat inai rambut, aku pakai brand Inai Republic sahaja. Sebab brand ni saja mampu buat test untuk tengok ada babi ke tak. Sourcing DNA, non-detected. Tak ada unsur babi. Yang kedua, produk. Tak ada mercury. Mercury, pas. Arsenik, pas. Yang ketiga, brand ni saja yang mampu buat test lulus air ataupun tak. Kita orang Islam nak berwuduk, nak mandi wajib. Wajib rambut kena air. Test ni Inai Republic buat. Compatibility test for hair. Sebab tu aku berani Inai rambutku pakai brand ni. Ada tak Inai untuk tutup uban sahaja? Nabi kita pun dah pesan. Inai rambut elakkan warna hitam. Mana ulama kita kata 100% hitam, Nabi larang. Inai Republic ada color yang Coco Black. 90% hitam, 10% Coco. Maksudnya bukan 100% hitam lah abang ni pakai. Sebelum ni rambut dia color ni. Lepas pakai Coco Black, ni. Dia tak hitam sangat, dia tak coklat sangat. So, sesuai lah untuk tutup uban. Okay.